Merah tu sebab apa? Saja. Ini item submitted. Tak saja circle make sure benda jangan tak nampak. Oh, ingat merah tu macam cemerlang je. Cemerlang. Dia tak nak kalah kan. Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Okay, hari ni kita ada event menarik kita akan on the way ke Mazda. Nanti kita saksikan apa yang berlaku di sana. Okay, jangan lupa like dan subscribe. Okay, kita bersama sahabat kita Lan. Hari ni kita naik kereta syarikat. Kereta syarikat, kereta klasik lah. Nanti anda tahu lah kereta apa. Kita gesture dulu kejap. Antara cemerlang ni company. Lama. Dengan ketiga. Sekali je lah. Sekali je lah. Dia makan. Makan lagi ya. Tengok company je. Company apa? Oh, logistik pun hebat. Itu yang menang siapa? Menang Nusantara apa dia? Pocolan dia masa tu. Kau tengok. Kita makan dulu apa patut. Okay, dah ada kuih. Oh. Ini apa? Spaghetti. Spaghetti lah? Okay. Spaghetti. Kan? Boleh lah, nama sama saja. West mushroom chicken slice. Oh. Tengok apa makan. Oh, ada lagi. Ini pun sedap. Ada ni lah. Kita bantai ni dulu. Tuna. Ui. Saya bayar makan sikit ni. Apa, aku dah bantai nasi lemak dah. Nasi berlauk. Tu lah, cakap. Tadi kan ada refreshment. Belum tak lemak, kita minum dulu kat sini. Yang bukan yang itu. Kita ada briefing untuk jajahan Mazda pagi hari ni. Agak ramai tak? Welcome to MMBA, our first event of this kind, Treasure Hunt 2025 briefing. Before I start today's briefing, let me introduce our team here. Myself, Kevin Chua from FinTech. I'm the organizing chairman for this event. From my right, Mr. Silvio, our honorary treasurer. I think you all know him. And of course our advisor from MMSD, JK. And apart from my left side here is from Mesh Event Designers. You're so serious. Look at yourself. You're not even smiling. We need smileys during briefing and especially during the hunt, because questions are of different category and some of you will struggle, which is normal. We always say that if you don't know how to answer treasure hunt question, you are normal. So if you want to be abnormal, you try the question. Kertas pun simpan. Saya nak kalah. Kita nak makan tengah hari je. Tunggu balik makan lah. Tunggu makan, masuk dalam tunggu makan. Alright, okay. During masa kita pergi base Sabtu, when we give you the final briefing, kamu akan dapat the following. Satu, the tulips and the instruction. Tulip tu nanti kita akan ikut because we follow the last one tu nanti, last page. Oh, besar ni yang tebal. Nak pegang tulip lagi, nak jawab soalan lagi, dia hempakkan buku tulip tu kat kamu kan. Alright, are we clear? Yes. Tak clear pun kena clear lah. Gila abai. Oh, Kita nak pergi mana ni? apa pergi sebelah kereta putih? Putih. Kita mana ni? Ni. Pagi Glen Mari, matahari pun berseri. Di nombor 6 semangat tak pernah mati. Check-in awal pagi, semua ready berdiri. Briefing terakhir jam 7.20 nanti. Dekat showroom Mazda ni, solat tu kalau subuh berjemaah. Sarapan pagi tu pagi disediakan oleh pihak penganjur. Tengok apa menu dia ada.
Ada air. Ada sandwich. Kari ayam. Mi. Kalau masih kecil-kecil asal Nasi lemak. Nasi lemak bang. Rabak bang mata bang. Mata rabak bang. Rabak. Daging lah. Hanyut. Tangan pegang clue, hati rasa berdebar. Laluan menanti, kita langgar semua cabar. Flag off jam 8, ayo kita gerakan. Treasure hunt bermula bersama kawan-kawan. 5 jam berlalu, misi makin rancak. Cari jawaban biar tepat, jangan kelam kabut sangat. Okey, nak komen sikit, ada nak komen apa-apa tak? Rekod ni. Rekod. Bagi tu. Oh. Tak, aku nampak siapa yang muda sekarang ni? Siapa yang muda? Suraya. Sama kan? Sama. Bola. Tak, kalau kau dia tak main. Jadi dia tak main. Dia yang set tak ada siap. InsyaAllah. Kita akan follow Ikram je. Sebab antara orang yang akan berjaya. Gula Gula. Kita orang favourite. Tak 1-2. Oh, belagaknya. Nampak riak muka. Memang kau. Jangan risau. Kita orang ambil 3. Jangan kena kejam. Orang biasa tu lah. Tak 1-2. 2-1. Tapi habis sini ya. Cerita sini habis sini ya. Jenis ayat kau aku lupa lah Ikram. Ayat kau. Tok Neban menunggu, jam 10 kita lalu. Cari tanda, cari clue-clue, jangan salah pintu. Okey. Ni gaya Mazda akan mula bergerak tu. Setiap alam menanti, ballroom jadi destinasi. Dari pagi ke tengah hari, kita kekalkan energi. Soalan mencabar, tapi kita tetap jalan. Tak kira halangan, tim kita paling handal. Flag off jam 8, ayo kita gerakan. Treasure hunt bermula bersama kawan-kawan. 5 jam berlalu, misi makin rancak. Terjahan kita bersama dengan sahabat-sahabat kita semua. Pemandu racing kita pakai ni LAN, walaupun barat sikit. Dan juga menjawab soalan di belakang memang ada ramai. Kita harap jawapan kita antara yang terbaik lah. Sekarang kita nombor 3. 2 kilo lebih. Macam mana nak set tu pun kau tahu ke? Dah buka? Mana? Terus okey, 1.4 kilo masuk kiri. 1.4 kilo. Kita memotong di situ. Asal kau ikut kereta tu? Bapak. Kita potong kita follow kita depan. Baca soalan. Belum lagi. Lepas tu flat Udah depan eh? Depan ni. Seorang bagi arahan tu. Dua ikut jalan lain dah. Nak orang tu Potong tu lah, tergas sikit. Sabar. Bagi tu. Coffee house. Betul? Ya. Mana kopi bagi yang kopi satu? Nak ada kopi. Yelah satu ori satu kopi aku nak tengok je. Soalan Dua soalan kan? Dua soalan. Satu soalan yang kedua apa? Santiago Bernabeu for Real Madrid. Depan. Okey, yang ni Lambo. Kan? Kita jalan dulu. Salin dulu. Ambil gambar dulu, ambil gambar. Ambil gambar dulu. Cari jawaban biar tepat, jangan kelam kabut sangat. Orang betul lo masalahnya. betul. 1 poin hilang setiap 5 menit. Janji sempat sampai, jangan lewat walau sedikit. Lunch pun tiba, masa isi tenaga. Lepas tu jawab semua biar markah bermaga.
story terbilang, MVE treasure hunt, cerita jadi panjang. Setiap alam berlagu, hadiah menunggu. Tim number 6, kita juara hari itu. Wah, ini gangguan sikit kita. Ada event pula larian. Kita tahu. Lari, jangan jalan. Dah bayar mahal kena lari. Lain kau tengok Laila ni kan. Kau pun kepada Laila, kau jangan tengok awet tu. Nanti jangan. Laila kau. Dah stop. Okey lah, dia bagi kita lah. Okey, masih. Lari deh, jangan. Lari. Come on. Oh. Bahaya. Okey, ni checkpoint yang seterusnya. Checkpoint kat sini. Untuk Meban dia punya checkpoint kat sini. Okey, kita lepak sini sekejap untuk minum-minum. Peserta yang dah sampai di tempat checkpoint yang pertama untuk menghantar dia ke mana. Jadi kita ngetir dulu lah. Kita ngetir dulu, jalan. Syam, relax lah. Itulah selesai tugasan kita hari ini. Okey, kita dah sampai sini. Kita lihat ya. Kita ada sampul surat ya? Mana kita? Kita ada mana? Mana kita? Okey, kap. Nombor 1 apa? M&M. 7Gs M&M ni peanut. Nombor 2 strawberry. Nombor 3 fruit plus. Nombor 3 ni item submitted bukan betul. Yang ini fruit plus. Okey, thank you. Alright. Nombor 1 lah. Okey. Oh, insya-Allah. Okey, nombor 3 punya. Nombor 3. Lambat kena dah ni. Tak, saja kita orang lepak dulu. Relax dulu kita tadi. Okey. Nombor 1 dulu. Nombor berapa ni? Ini apa? Choco. M&M. Nombor 2 berapa gram? Apa ni? Maria cookies, okey. Nombor 3 Lot 100. Okey, nombor 4 100 plus. Merah tu sebab apa? Saja. Ini item submitted. Tak saja circle make sure benda jangan tak nampak. Oh, ingat merah tu macam cemerlang je. Cemerlang. Dia tak nak kalah kan. Dia nak juga. Okay, sementara pukul 2 kita pergi jalan dulu lah kat mall ni. Bunga pun corak. Okay, lepak-lepak kejap. Sementara pukul 2 sebab kita antara cemerlang dah siap hantar awal. Jadi kita lihat ini juga. Mencabar, tapi kita tetap jalan. Tak kira halangan, tim kita paling handal. Flag off jam 8, ayo kita gerakkan. Janji sempat sampai, jangan lewat walau sedikit. Lunch pun tiba, masa. Okay, ini menu kita ini. Ada udang, macam-macam dia ada. This local brew selling fast. Don't be quiet lah. It's not nice. I takut kalau orang mention quiet. Okay, local brew is in Malay. Local. Kita nak apa? Tadi dah minta kopi, sekarang minta teh lah pula. So teh, tea in Malay, how do you spell it? I know teh, but how do you spell it? T-E-H. So the answer is teh.
And when we tell you it's selling fast in Malay, what does it mean? Ya, dia laris. Dia laris, so jawapan dia seberang jalan, sebelah sana tu. Okay. Siapa betul angkat tangan? Thank you. Terakhir, semua menunggu, jantung berdebar. Siapa yang dulu? Markah dikira, perjalanan ditentu. Kini tibalah masa pemenang bertemu. Sorakan bergema, lampu bersinar. Usaha seharian takkan hilang sebentar. Inilah detiknya, nama pun dipanggil. Langkah ke pentas, senyuman pun tampil. Please, Datuk, to give away the prize. Hadiah di tangan, kemenangan tersingkap. Hari penuh cabaran, kini jadi manis. Jadi manis diingat. Tim demi tim, naik penuh bang. RM1,000. Team number 4, Fitech. Enggak rezeki berpihak, itulah jual. Are we ready? Top 3. Team number 5, Postcode. Number 9, Peps Y Tech. Paranya dari pagi ke petang penat dilupa. Saat dapat hadiah hilang semua rasa. Riuh